Assalamualaikum saya sobat. Okey, sekarang bertemu kembali Abang Meh dalam video YouTube yang keberapa Abang Meh tak ingat lah. So Abang Meh nak cerita apa? Kalau sebelum ni Abang Meh cerita pasal kereta Abang Meh, kali ni Abang Meh nak cerita pasal ni. Kalau korang tengok, so ni adalah kilang kawasan kilang di Bangi, Perindustrian Selamang Bangi. Kalau korang tengok kawasan ni, tengok keliling-keliling ni semua kilang-kilang. Then kalau nak tahu, bangunan ni sebaris dengan Puspakom. Kat ujung sekali tu Puspakom Bangi. Abang Meh dah berjaya beli kilang ni pada bulan 1 hari tu. Alhamdulillah lah Abang Meh beli kilang ni, dan Abang Meh dah start renovation lebih kurang 2 bulan. Sebulan lebih macam tu lah, sebulan plus minus. Okay, so hari ni Abang Meh nak cerita pasal apa yang Abang Meh akan buat dan apa yang Abang Meh dah buat dekat kilang Abang Meh ni. Okay, jom. Kalau kita tengok sini, yang first kali, dulu kalau ikutkan ni longkang ni dia open sebenarnya. Korang tengok kat bawah ni, longkang ni open, dan Abang Meh dah tutup ke semua longkang ni daripada depan ni sampai ke belakang. Tapi di setiap lubang tu, di setiap longkang tu kita akan buat lubang ni lah. Ni lubang untuk air keluar. Ni yang kita tutup. So keluasan kilang ni adalah 90 kali 40 kaki. So ni adalah lalu Supra Abang Meh. Dah lama tak belanja ni. Oh, tapi kau tengok Supra Abang Meh ni warna merah. Warna merah. So color Abang Meh memang merah. So that's why lah. Yang ni dah siap cat. Yang ni Abang Meh baru siap cat ni. Warna merah. So konsep Abang Meh memang warna merah. Kereta-kereta Abang Meh lain pun semua merah. Yang ni kita akan cat juga warna hitam, tapi belum siap lagi. So Abang Meh tunjuk ni apa yang kita dah tutup ni. Dah tutup. Okay. So kalau korang nampak kat sini, so ada 2 jack. Nampak 2 jack. So Abang Meh dah pasang jack ni 2 minggu lepas. Abang Meh dah pasang ni. Dah pasang untuk parking kereta. Parking dan juga untuk repair-repair jugalah. Tapi repair tu pun bukan hardcore punya lah. Mungkin repair tu adalah repair untuk kereta Abang Meh je. Ni dapat lagi sebiji, bawah sebiji. So kat sini dah boleh parking 4 biji kereta Abang Meh. Okay. Inilah kalau korang tengok keadaan dia. Masa Abang Meh beli, loteng ni dah ada. Dia ada macam kiri kanan lah. Yang ni satu je dia buat. Yang ni 2 tingkat. Abang Meh dah modify sikit lah. Kalau korang tengok atas, Abang Meh dah letak shielding. Tak apa, kita masuk dekat lagi. Kita pergi dekat lagi. So ni toilet pun Abang Meh akan renovation. Kita buat bagi lawa-lawa. Ni kita akan renovation juga. Dan sini kita akan letak rak spana. So kita nak buat konsep garaj. Kat sini garaj dan kafe, garaj, showroom. Showroom ni showroom untuk Abang Meh punya printing lah. Abang Meh kan buat printing kotak. So Abang Meh akan buat showroom kat sana. Dan juga merchandise. Mungkin kat sini, tengok atas ni, mungkin Abang Meh akan letak merchandise. Barang-barang apa yang Abang Meh nak jual kat atas ni. Okay. So kalau korang tengok ni kereta Formula 2 Abang Meh dah berabuk lah. Tapi kita bungkus lah. Sebab kereta-kereta lain semua dah ada kat rumah Abang Meh. Abang Meh dah parking kat rumah semua. So tinggal yang ni je. Kalau korang tengok kat sini, tingkap tu kan, 1, 2. Sebelum ni dia tertutup. Abang Meh dah pecahkan tembok. Kita pecahkan. Actually kilang ni 1,5 tingkat. Kat atas kita dah hampir 90% dah nak siap renovation. Bila dah nak siap pun yang atas tu, sekarang nak turun ke bawah. So kalau tengok kat sini memang bersepas sikit lah. Okay, Abang Meh plan kat situ mungkin kita akan letak kitchen, tempat masak lah. Dia masak pun fast food punya makanan je. Bukan heavy punya makanan. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, Abang Meh akan berkolaborasi dengan Muiz Hot Chicken untuk kafe Abang Meh. So makanan kat sini insyaAllah Muiz Hot Chicken.
kat sini. Okey, kita akan buat tempat makan kat sini, outdoor kat sini, makan dekat sini, dan satu lagi makan dalam aircon. Kat situ kita akan ada cermin tu. Dekat sini, jom. Kat sini cermin. Abang letak cermin. So kat sebelah ni makan dalam ni, and then yang sebelah sini ni showroom abang. So untuk produk-produk printing abang akan letak kat showroom tu lah. Okey. Kat sini abang akan parking kereta abang. Kau tengok kat sini. So kereta abang tadi satu akan parking kat sini, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 biji. 9 biji kat sini, total dalam ni 10 biji. Abang tak akan letak semua sebab tak muat. Sebab kita nanti nak letak meja makan apa semua lagi. Yang ni dah, kita nak naik atas lah. Kita naik atas tengok macam mana view daripada atas. Okay, so wiring abang tukar semua baru. Sebab apa? Sebab abang tak tahu condition apa wiring yang lama. So kita tukar baru. So kita tahu apa yang kita tukar dan condition dia macam mana. So safety kat situ lah. Kat sini kau tengok papan ni abang dah letak 1 inci punya plywood, 2 keping. So, kita nak make sure benda ni kuat lah. Dan kat bawah tu ada banyak besi, boleh tampung 50 orang ni selamba je. Kat sini kita buat shielding, lampu nanti. So kalau korang nak tengok macam mana kat atas ni, ni tengok view dia. Korang tengok. Okey, tunjuk bawah. So inilah view daripada atas. Nanti nampak lah kereta-kereta abang parking kat bawah ala-ala Tokyo Drift. Okey. Kita turun dulu. Lupa. Lantai ni nanti kita akan letak SPC. Kita akan letak SPC ni full. SPC. Yang sana pun sama juga. Okey. Okey, so sekarang ni kita tengok ceiling pun kita dah buat baru. Ni semua baru ni, baru buat ni semua ni. Ni. So ni lah bilik yang untuk printing abang ni, showroom. So showroom belah sini. So tempat makan yang apa, indoor punya, ada aircon kat sini. Tapi kat sini korang tengok almari display kita dah ada standby dah. Nak letak barang-barang, abang pun tak tahu nak letak apa lagi. Okey. Lepas tu kat bawah ni ada lagi tandas. So yang ni pun kita akan renovate juga, bagi lawa-lawa. Okey, kita pergi naik atas, jom. Okey, kalau korang tengok wiring semua baru. Yang bawah, yang atas semua kita letak wiring baru. Okey, jom. Kalau korang tengok kat sini ni tile baru Inilah konsep yang abang tile yang abang akan buat. Konsep dia hitam putih. Tapi ni orang tengah sapu-sapu. Kat atas ni dah 90% lah, dah nak siap. Okey, yang first kali sampai kat sini, yang penting sekali ni. Ni adalah surau. Dia orang tengah ngecat ni. Ni ada surau. Mungkin boleh 10 orang muat kot dalam satu masa. Kat sini ada ni tempat wuduk. So tak payah ambil wuduk kat luar, just ambil wuduk kat dalam ni. Yang ni pun kita pasang tile baru. So posisi dia macam ni. Okey. So ni surau. Surau abang cat warna putih sebab kita nak nampak bersih kan. Tapi yang lain, yang luar semua abang akan cat warna hitam. Kalau tengok kat sini semua warna hitam. Okey, ni tandas atas. So tandas atas pun kita dah semua hitam. Mozaik hitam. Konsep hitam, atas hitam, ni hitam. Memang semua hitam. Ni pun abang dah pecah. Dulu ada ni, abang pecah, dia bagi dia besar sikit. Dan ni pun baru buat, kita pecah baru. So abang buat sliding. Senang. Nanti kita pasang grill lah, pasang grill untuk safety. Ni.
Mungkin kat sini kita buat pantry kot. Okey, korang tengok dari sini mozaik. Ni yang baru siap ni. Baru siap. Ni konsep dia. Oh, buka kasut. Kalau tengok kat sini Abang Mek akan buat tempat podcast ke, tempat interview apa, nak review produk ke apa kat sini. Kawasan ni lah. Kawasan ni. Lepas tu Abang Mek akan buat production untuk printing baju. Printing DTG, bukannya sublimation ataupun heat press, bukan. DTG ni direct to garment. So akan print direct kepada baju. Mesin tu pun dah on the way, Abang Mek dah beli dah order. On the way, mungkin minggu depan sampai insyaAllah. So kat sini ada a few mesin lah. Dia bukan satu mesin. Untuk DTG perlukan 3 mesin. So akan duduk dalam ni lah nanti. Boleh tengok kat sini. Ini pun Abang Mek tebuk itu. Ini Abang Mek pecah itu. Supaya daripada dalam ni boleh nampak view. So korang nampak, boleh nampak orang makan kat atas ni. Ni tempat makan. Tapi tengok kat bawah ni view kereta susun. Dan mozaik kat bawah pun konsep dia macam ni juga. Checkerboard. So kalau kat sini kita tengok, ni adalah tempat bilik Abang Mek, tempat Abang Mek, office Abang Mek lah nanti. Tapi tak sure lah Abang Mek duduk ke tak, sebabnya kilang Abang Mek sebelah sana. Tak tahu lepas ni Abang Mek akan duduk kat sini ataupun duduk kat office sana. So dua-dua lah Abang Mek duduk. Kat sini pun ada, kat sana pun ada. Mungkin kalau customer datang nak jumpa Abang Mek, nak jumpa kat sini boleh, jumpa kat sana pun boleh. Kalau jumpa kat sini boleh minum-minum, makan-makan kan. Okay. So yang ni pun kita akan tukar juga, tukar baru ni. Kita akan tukar sekeping, tak ada lagi T ni. Sekeping terus. Abang Mek jangkaan siap kafe JDM lah. Sebab Abang Mek tak letak nama lagi. Abang Mek tak letak nama lagi. Kat sini nak buat apa? Kafe, nama apa? Brand apa? Belum fikir lagi. So kalau korang ada idea nama apa, korang boleh komen kat bawah supaya Abang Mek mana tahu idea-idea korang tu boleh Abang Mek ambil campur-campur. Dan apa yang Abang Mek boleh buat lagi kat tempat ni, korang boleh komen kat bawah. Bagi cadangan-cadangan. Mungkin cadangan-cadangan korang boleh Abang Mek letak input masuk dalam ni. Abang Mek rasa itu saja. Kemungkinan siap selepas raya. Mungkin Abang Mek akan buat launch dalam bulan Syawal, ujung Syawal macam tu. Mungkin kita buat open house sambil kita buat launching tu. Tapi tak tahu lagi lah, tengok progress macam mana. Kalau dia orang cepat buat, insyaAllah lah. Tapi memang akan cuba. Kalau tak sempat juga, kita buat launching selepas raya lah. Okay, terima kasih kepada yang mana follow Abang Mek. Yang belum follow, boleh follow dan subscribe kat bawah. Boleh tekan lonceng tu sekali supaya bila Abang Mek upload video-video baru, korang dapat notification. Alright, kita jumpa next episode. Assalamualaikum.